Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tachahau. Waalaikumsalam. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat daripada Tanjung Malim yang berbahagia, Datuk Hadi, yang berhormat Saudara Likang, Saudara Madi, sahabat-sahabat ada yang datang daripada luar, ada yang datang daripada dekat. Saya tahu ada juga sahabat-sahabat daripada Sungai, daripada Bido, kawan-kawan orang asal kita. Saya mula, ini adalah tempat pertama kita singgah hari ini. Hari ini saya bawa truk ini ke tempat-tempat di negeri Perak. Jadi kita singgah di Tanjung Malim dulu. Dalam pukul 3 kami kena ada di Padang Rengas dan Kuala Kangsar. Jadi dia orang kena bakar barbecue cepat-cepat, lepas ni tutup cepat-cepat bawa ke Kuala Kangsar. Saya kalau ikut hati saya nak bawa di 100 meter terakhir je lah. Saya bawa sampai kat situ. Kemudian malam ini kami di Bagan Serai. Malam ni di Tambun, esok di Bagan Serai. Malam ni di Tambun. Jadual apa lupa dah. Kemudian pagi-pagi esok kami kena ada di Sungai Petani. Daripada Sungai Petani kami pergi ke balik pulau di Pulau Pinang. Kemudian balik semula ke Bagan Serai malam esok. Ada orang tanya, mungkin orang tanyalah ini kerja gila. Masuk pagi-pagi tak pernah dibuat orang, jumpa pengundi penduduk pukul 10 pagi. Saya takut sebab tidak pernah dibuat oleh parti-parti sebelum ini. Untuk kita sampaikan maklumat pukul 10 pagi masuk kampung. Pukul 3 petang masuk kampung. Ada tempat mungkin kita berhenti pukul 6 petang. Tapi sebenarnya saudara-saudari, sekarang ini rakyat memang nak dengar maklumat yang betul kerana mereka tahu ada benda yang tak kena dengan negara kita ni. Kita biasa dengar tentang skandal. Kalau tengok skandal. Tapi macam saudara Likang kata, orang di Tanjung Malim, mereka yang tanam kelapa sawit, orang yang kerja kampung, mungkin dia tak faham sebenarnya apa kena mengena skandal-skandal besar ni dengan hidup dia. Kalau maklumat ini tidak disampaikan, maka akhirnya masuk pilihan raya, Najib dengan Rosmah jadi Perdana Menteri balik. Jadi sebab itu kita ambil keputusan, kita kena pergi sendiri berjumpa dengan pengundi-pengundi biasa di tempat-tempat yang kita rasa UMNO Barisan Nasional akan kalah dalam pilihan raya umum akan datang. Jadi kita berhenti dekat Tanjung Malim sebab di sini kerusi Menteri Persekutuan Datuk Ong Kah Chuan yang kami dah kira-kira tengok, saya rasa insya-Allah kalau kita terus buat kerja, pilihan raya umum akan datang, Tanjung Malim akan jatuh kepada Pakatan Harapan, insya-Allah. Tapi kita tak boleh terus berkempen dengan cara dulu, malam saja dengan penyokong kita sahaja. Kita kena pergi sendiri berjumpa dengan pengundi-pengundi biasa untuk kita sampaikan maklumat yang mereka tak nak tahu sangat pasal skandal, tapi dia nak tahu kalau Pakatan Harapan menang, kalau Najib dengan Rosmah bukan lagi Perdana Menteri, apa kesan dia kepada penduduk-penduduk di Tanjung Malim, di Berang, di Slim. Sebab itu kita mula di Tanjung Malim hari ini. Tak baik. Sebelum saya panjang cerita ni, saya nak bawa dua berita baik. Berita baik yang pertama, hari Khamis lalu, 2 hari lepas, saya dibebaskan daripada satu tuduhan yang paling hebat dalam dunia ini. Saya sebelum ini dijatuhkan hukuman bersalah menghina UMNO. Jadi mahkamah session dia jatuh hukuman dekat saya, dia cakap saya sudah hina sama UMNO. Jadi kamu sudah salah, denda RM1,800. Pendakwa raya tak puas hati. Dia kata hukuman untuk hina UMNO itu terlalu ringan. Ini mesti kena naik lagi. Jadi dia rayu dekat Mahkamah Tinggi. Hari Khamis, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Yang Arif Datuk Ghazali Shah bagi keputusan
Dia kata pertuduhan tu tak betul, saya tak hina UMNO. Jadi sebab itu dalam surat khabar dia tulis Rafizi bebas hina UMNO. Orang Tanjung Malim jangan salah sangka, bebas hina UMNO itu bukan dia suruh hina UMNO betul-betul punya lah. Maksudnya saya dibebaskan daripada hukuman hina UMNO. Tapi berita baik dia apa dia? Bila kita kritik UMNO, kita tunjukkan UMNO itu tak betul, itu tidak salah di sisi undang-undang. Sebelum ini, masa saya kena, maknanya kalau you kritik sama UMNO, silap-silap hari nanti you kena masuk penjara. Sekarang hakim cakap, itu tak betul. Kita boleh kritik UMNO. Baik. Berita baik nombor 2, hari Khamis malam juga, kita dapat berita saya berada dalam mesyuarat itu sendiri. Akhirnya keempat-empat parti dalam negara ini yang jadi parti pembangkang paling utama buat keputusan kita bukan saja bergabung, kita juga menamakan pimpinan kanan kita dan juga kita bercadang untuk bertanding dalam pilihan raya pakai satu logo saja. Khamis yang lalu, Pakatan Harapan umumkan ketua kita, Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusinya Tun Dr. Mahathir, Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Ketua Pembangkang. Selama ini orang cakap pembangkang tak bersatu. Ada banyak kepala, ini cakap lain, itu cakap lain. Kali ini kita sudah sepakat bahawa kita akan sama-sama masuk pilihan raya pakai satu logo saja. Walaupun kita sayang logo Mata Keadilan, walaupun Amanah sayang dengan logo dia, DAP dengan roket, Bersatu dengan bunga, tapi kita semua sepakat kalau kita nak kalahkan UMNO Barisan Nasional, kita pilih satu logo baru, logo anak panah, mau panah terus kena kepada Najib, mati sama Najib selepas ini. Baik. Saya banyak pergi kampung-kampung, bandar-bandar, jumpa ramai orang. Mana-mana kita jumpa, memang orang cakap ini kali kita mesti tukar kerajaan. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya betapa teruk apa yang Najib sudah buat itu sudah kacau kehidupan rakyat biasa orang macam dekat Tanjung Malim. Kalau dekat Felda memang betul, dia tak faham. Kita cerita skandal besar macam mana pun dia tak faham. Najib sekarang beritahu kepada rakyat, apa jadi pun itu tak penting, itu bukan hal kamu. Itu kerajaan punya hal. Yang penting Malaysia masih aman. Yang penting dia cakap kamu pergi hospital, jumpa doktor, boleh dapat ubat. Yang penting anak pergi sekolah, dapat jumpa cikgu, dapat pendidikan. Jadi Najib kata, ini semua skandal-skandal semua teruk ini semua tak ada kesan kepada rakyat. Sebab itu kami sudah kaji dengan rakyat, kami nak tahu bagi pengundi biasa sebenarnya apa yang benar-benar paling penting untuk dia. Kami dah tanya lebih kurang 16,000 orang pengundi dalam tempoh sebulan. Saya akan umum minggu depan, Pakcik. Bagi rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, orang asal, Iban, Kadazan, daripada Perlis sampai Johor, naik Kelantan, pergi Sabah, Sarawak, ada 3 isu saja yang penting. Satu, rakyat Malaysia marah sama Najib, marah sama Rosmah, sebab harga barang sudah naik tidak terkawal. Orang yang paling marah ialah orang marah kepada GST. Bila Datuk Seri Najib perkenalkan cukai baru GST ini menyebabkan harga barang naik. Jadi sebab itu ramai rakyat Malaysia sekarang rasa gaji sudah tidak cukup, pendapatan sudah tidak cukup. Kelapa sawit harga turun naik, getah turun naik. Pendapatan bulanan itu uncle tidak cukup untuk bayar naik harga barang. Nombor 1 rakyat marah harga barang. Nombor 2, rakyat marah juga sebab gaji tak naik. Kerja lama, bisnes makin lama, bisnes cukai banyak kutip,
Jadi pendapatan dan gaji rakyat, baik yang kerja dengan kerajaan, baik yang kerja dengan swasta, baik yang buat bisnes sendiri, makin lama rakyat rasa makin susah, makin susah, makin susah. Gaji, pendapatan, untung tak ada naik. Tapi GST, harga barang, cukai lain makin banyak kena kutip. Jadi soal gaji yang tidak meningkat adalah isu yang kedua yang paling penting bagi rakyat Malaysia. Dan yang ketiga, bila kita tanya semua, lagi ramai rakyat Malaysia, jawapan perkara ketiga dia tak suka ialah banyaknya pekerja asing. Lambakan pekerja asing, tengok kanan orang Bangladesh, tengok kiri orang Indonesia, depan orang Myanmar, belakang Vietnam, sana sebelah sana Nepal, pergi mana-mana makin ramai, makin banyak pekerja asing yang menyebabkan anak-anak tempatan makin lama makin kurang kerja. Dah lah harga barang mahal, gaji tak naik, kerja pun tak ada. Kalau gaji tak naik, kerja ada, boleh tahan lagi. Sekarang makin ramai yang keluar sekolah, keluar universiti, makin susah dapat kerja. Sebab itu, saya buat keputusan. Saya selalunya pergi ceramah, buat penerangan, saya bawa soal skandal besar. Saya cerita pasal Felda, macam mana wang hilang, soal Datuk Seri Najib, berapa ratus ribu juta hilang. Tapi kali ini bila saya pergi ke bandar-bandar kecil, masuk kampung, saya nak alih sikit pakcik. Saya hanya nak ceritakan, kalau Pakatan Harapan menang, dan insyaAllah kita boleh menang, apa yang kita akan buat? Untuk pertama, hapuskan GST supaya kita boleh kawal harga barang, supaya harga barang tak naik. Yang kedua, apa kita nak buat supaya kita boleh naikkan gaji pekerja kerajaan, pekerja swasta, pekerja, supaya gaji itu naiknya lebih tinggi daripada naik harga barang, baru ada wang lebih tiap-tiap bulan. Dan yang ketiga, saya mau terang, kalau kita menang pilihan raya, macam mana kita mau kurangkan pekerja asing, rancangan kita untuk hantar pekerja-pekerja asing balik ke negara masing-masing supaya kerja itu boleh diambil oleh orang tempatan. Jadi kalau pakcik rasa kali ini saya tak ada sentuh Rosmah sangat, tak apalah. Selalunya saya banyak kacau Rosmah. Kali ini Rosmah saya tak ada kacau. Saya hanya mau kacau sikit saja pasal dia punya belian. Orang Tanjung Malim pernah tahu ada satu belian harga 100 juta. Pernah tahu tak? Dekat mahkamah di Amerika Syarikat, peguam-peguam dekat sana sudah filekan satu kes mau rampas berlian dan juga semua harta-harta yang Jolo dengan kawan-kawan dia sudah beli pakai duit rakyat Malaysia. Satu daripada harta itu yang paling bising sekali ialah satu berlian harga 100 juta. Saya tak pernah terfikirlah ada berlian harga 100 juta ni. Kalau nak tahu berlian yang mahal-mahal ni, berlian ini dia tak macam kita beli berlian biasa lah. Kalau kita beli berlian biasa, dia kecil sangat, maka harga 2-3 ribu balik macam tu je. Berlian besar ni, dia ada kad pengenalan dia sendiri. Dia ada pasport dia. Supaya kalau orang curi itu berlian, polis boleh pergi cari, polis boleh tengok berlian ini dalam tu ada dia punya pasport dengan pasport kertas dia. Dalam setiap berlian yang besar, dia ada nombor macam. Dia akan pakai laser, dia ukir kat dalam nombor identiti ataupun nombor unik untuk berlian itu. Jadi oleh kerana setiap satu berlian ini ada nombor dia sendiri, kita boleh pergi tengok berapa besar bentuk berlian yang 100 juta yang Rosmah beli itu. Dia punya besar, kalau saya baca dalam, dia ikut dia punya keterangan, dia punya besar itu kalau kita baling dekat anjing, anjing boleh mati. Besarnya berlian dia beli. Sebab itu,
Kita turun dekat kampung-kampung, kita nak beritahu macam mana bila wang 1MDB ini telah diambil, kesan dia kena terus kepada orang kampung, orang bandar, Melayu, Cina, India, apatah lagi di kawasan-kawasan yang separa bandar, yang separa desa macam Tanjung Malim. Baik, pertama. Orang kata harga barang ni akan terus naik. Bila tanya menteri kenapa harga barang naik, menteri kata ini semua salah peniaga. Ini orang-orang UMNO yang kat bawah ni cakap harga barang naik jadi mahal sebab salah orang Cina. Sebab orang Cina yang berniaga. Orang Cina yang naikkan harga, bukan salah kerajaan. Ada orang kata harga minyak sudah turun sikit tapi harga barang tak turun juga. Ini juga salah peniaga. Bukti kalau harga minyak turun pun harga barang takkan turun sebab yang jahat ialah peniaga Cina. Dia tak beritahu sebenarnya apabila Datuk Seri Najib mula-mula jadi Perdana Menteri tahun 2009. Musuh nombor satu Datuk Seri Najib. Musuh nombor satu Datuk Seri Najib. Bukan Anwar Ibrahim. Bukan pembangkang. Bukan Tun Mahathir pun. Masa tu Tun Mahathir bukan lagi lawan Datuk Seri Najib. Masa tu masih lagi melihat perangai Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri tahun 2009. Musuh dia nombor satu ialah subsidi rakyat. Dia masuk kerajaan, dia cakap dia nak hapuskan semua subsidi rakyat. Dia cakap subsidi ini tak baik untuk rakyat. Dia akan menyebabkan rakyat jadi malas, dia kata. Maka dari tahun 2009 lagi, Datuk Seri Najib dan kerajaan dia telah menghapuskan subsidi satu persatu. Apa yang mula-mula sekali dia hapuskan? Subsidi minyak. Sekarang ada subsidi minyak ke tidak? Tak ada lah. Najib menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah Malaysia yang menghapuskan terus subsidi minyak, sedangkan Malaysia negara minyak yang kaya. Petronas ialah salah satu daripada 10 syarikat minyak paling kaya dalam dunia. Negara lain yang banyak minyak ni semua ada subsidi, kecualilah Malaysia, kerana Datuk Seri Najib mula-mula bila dia naik, belum ada 1MDB pun lagi, dia kata subsidi ini merosakkan negara, tak baik, maka dia nak hapus. Kemudian dia hapuskan subsidi apa? Subsidi gula. Ingat tak gula? Gula dia hapus. Dia kata makan gula tak baik. Makan gula jadi gemuk, dia kata. Rosmah tak makan gula sebab tu dia kurus. Makan gula kencing manis, dia kata. Jadi dia hapuskan subsidi gula. Sebab itu seawal tahun 2012-2013 harga gula naik mendadak. Dulu harga gula RM1.50 kan sekilo. Sekarang berapa harga gula? RM2.4, RM2.2. Saya pun dah lupa dah berapa. Harga gula naik mendadak kerana dia hapuskan subsidi gula. Kemudian tahun lepas dia cari gaduh dengan subsidi apa? Subsidi minyak masak. Malaysia ialah negara pengeluar kelapa sawit nombor 2 terbesar dalam dunia selepas Indonesia. Dulu Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit nombor 1 dalam dunia. Tapi bila sampai kepada rakyat, Datuk Seri Najib kata kita tak cukup, minyak kelapa sawit ni tak cukup, maka kita tak boleh bagi subsidi, kita kena bagi harga yang betul, yang jual macam orang lain. Sebab itu harga minyak kelapa sawit, harga minyak masak naik mendadak. Apa lagi subsidi yang dia naik, yang dia potong, yang menyebabkan harga naik? Subsidi elektrik pun naik. Kadar tarif elektrik naik tahun 2013, 2012 dulu, masa zaman Datuk Seri Najib juga. Sebab itu bila Datuk Seri Najib potong terus subsidi minyak, kasih harga minyak turun naik tiap-tiap minggu macam yang ada sekarang, campur lagi dengan subsidi segala barang, gandum, gula, minyak masak, elektrik, semua potong. Dalam tahun 2015 bila Datuk Seri Najib memperkenalkan cukai GST, sebab itulah tambah lagi GST,
harga barang naik mendadak. Ada orang tanya, dia kata peniaga baik yang besar atau yang kecil ni, dia kata jahat. Harga minyak naik 10 sen, tapi roti canai naik 50 sen kadang-kadang. Harga minyak naik 5 sen, tiba-tiba harga lain naik. Sebabnya ialah, yang naik itu bukan saja harga minyak. Harga gula, harga minyak, harga elektrik, harga minyak masak, harga gandum, semua naik. Dan semua ini ialah barang-barang yang dikawal oleh kerajaan harganya, bukan ditetapkan oleh peniaga-peniaga. Jadi sebab itu, apabila GST dibuat dalam tahun 2015, saya dah kata dah, GST jangan buat. Daripada seawal 2010 saya cakap, jangan buat GST. Sebab GST ni zalim. GST mengutip cukai daripada orang-orang yang susah. Bayar cukai ni sepatutnya orang yang ada lebih pendapatan, lebih untung, you bayarlah. Itu konsep cukai. Macam orang Islam, ada lebih pendapatan, kamu bayar zakat. Kalau tak lebih pendapatan, tak payah bayar. Orang cukai pun sama. Kalau gaji tinggi, untung banyak, bayar cukai. Tiba-tiba, mari GST, dia tak kira kamu kaya, miskin, tua, muda, baby ke, dan nyanyuk ke, semua kena bayar GST. Dia kutip semua. Mula-mula, Ahmad Maslan. Sahabat baik saya Ahmad Maslan daripada Negeri Johor. Dulu dia Menteri GST. Dia kata, pembangkang tipu kalau kata harga barang akan naik sebab GST. Sebab dia kata, sebenarnya barang-barang makanan ni tak kena GST, dia kata. Sebab itu dia tunjukkan kepada budak-budak macam mana nak buat mi goreng tanpa GST. Dia masak sendiri. Tapi dia tak beritahu contohnya. Masa tu memanglah ada barang-barang yang tak kena GST. Tetapi dari satu tahun ke satu tahun, lebih banyak barang-barang makanan asas yang kena GST. Bulan lepas, kalau tidak kerana kita bangkang, kuih-tiaw kena GST. Kuih-tiaw mentah tu pun kena GST. Bukan kuih-tiaw masak, kuih-tiaw mentah. Mi goreng kuning kena GST. Sayur, saya rasa bayam semua kena GST. Kangkung saya tak tahu. Sebab itu bahayanya GST ini ialah senyap-senyap dia boleh kenakan GST yang pada awalnya dia kata barang makanan tak kena GST. Sekarang pergi tengok mana ada barang makanan yang tak kena GST. Kalau kita beli di kedai berniaga, kalau buka gerai, gas kena GST. Beli barang kicap, sos tomato, semua kena GST, bungkus kena GST. Akhirnya, sebab itu harga barang akan tetap naik selagi kita ada GST. Sebab itu Pakatan Harapan, kita dah buat keputusan dan kami dah kira. Saya tahu, 2 hari lepas bila Pakatan Harapan umumkan kita akan mansuhkan GST, adalah menteri, adalah orang yang berkokok kata, kalau tak ada GST, mana kamu nak cari wang tutup 40 bilion ringgit yang sekarang ini kerajaan kutip daripada GST. Dia akan masuk kampung, dia akan beritahu kepada orang-orang pencen. Macam nenek saya orang pencen, nenek saya cukup kuat Barisan Nasional. Mana-mana program wanita UMNO dia mesti pergi punya. Saya tanya sebab apa, dia kata sebab UMNO lah dia dapat pencen. Jadi dia akan masuk kampung, lepas ini dia beritahu Pakatan Harapan nak turunkan harga barang tapi dia mahu mansuh GST. Bila tak ada GST, nanti pencen tak dapat, sekolah tutup, nanti BRIM tak dapat. Dia cakap macam itu. Mana kita nak ganti 40 bilion ini? Kami dah kira, sebab itu kami yakin kita boleh hapuskan GST. Sebab bila kita hapuskan GST itu, harga barang mula turun dan dia akan kekal turun dengan juga beberapa langkah lain yang saya akan terang. Tapi mana kita nak dapat 40 bilion? Pertama, rakyat Malaysia semua tahu kerajaan UMNO Barisan Nasional yang ada ini adalah membazir. Kita tahu tiap-tiap tahun puluh-puluh bilion dia sudah hilang.
Bukan saya cakap, bukan Datuk Adi cakap, bukan Likang cakap. Membazir ini yang cakapnya ialah Ketua Audit Negara. Tiap-tiap tahun ada saja laporan tentang pembaziran. Dulu yang paling popular dulu, saya mula-mula orang kenal sebab saya kejar lembu NFC. Yang cerita pasal membazir itu mula dalam laporan Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara beritahu projek NFC ni dapat 250 juta tapi tak berjaya. Jadi saya tanyalah, kamu dapat 250 juta ringgit untuk pelihara lembu, berapa ekor lembu kamu ada? Masa itu Menteri Pertanian Datuk Seri Noh Omar tahun 2011. Dia kata lembu ada 8,000 lebih, dia kata. Jadi apa bising-bising 250 juta 8,000 lebih, okeylah. Saya rasa macam tak kena dah. Ada benda tak betul ni. Saya nak tembak, saya tak berani sebab saya mau tengok dulu lembu tu. Jadi saya pun kata, mari kita pergi tengok dekat dia punya ladang. Saya pergi ladang NFC dekat Negeri Sembilan. Saya menyamar jadi tokel lembu. Masa itu saya boleh menyamar lagi lah, orang tak kenal. Sekarang saya menyamar kena langgar dengan lembu lah. Saya menyamar tokel lembu, saya nak beli lembu. Saya pergi jumpa dia punya kerani. Saya tanya, lembu ada berapa? Dia cakap lembu ada 1,000 lebih je. Menteri cakap 8,000. Dekat bawah ada 1,000 lebih je. Jadi saya balik semula ke Parlimen tanya, kamu kata ada 8,000. Kami pergi kira ada 1,000. Daripada situlah kita gali korek punya korek. Rupanya kita tahu lembu yang betul ada dekat ladang 1,000 ekor. Lembu-lembu gemuk yang lain ada dalam kondominium. Dia sudah ambil wang kerajaan, sudah pergi beli kondominium. Itu satu projek uncle 250 juta. Projek lain lepas satu, jangan campur 1MDB lah. Ini projek-projek kecil yang dekat bawah ni makan. Beli laptop, kita beli harga 1,000. Kerajaan beli harga laptop berapa? 40,000 satu. Sebab dia sudah makan. Satu laptop yang harga 1,000 jadi 40,000. Sebab itu kami dah kira. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara 2014, kalau kita campur dan kita tengok perbelanjaan, berapa banyak yang sudah rugi, yang sudah hilang, sudah rasuah, kita kira setiap tahun kerajaan paling kurang ada pembaziran 15%. Paling kurang. Berapa perbelanjaan kerajaan yang bukan bayar gaji? Bayar gaji ni tak boleh jimat lah. Bayar gaji kena bayar lah. Kalau potong gaji orang marah. Tapi perbelanjaan lain, pasang bunga, perbelanjaan jet, buat jalan, semua perbelanjaan kontrak. Berapa banyak jumlah satu tahun? Satu tahun kerajaan Malaysia belanja lebih kurang 160 bilion ringgit untuk perbelanjaan macam-macam ni. Semua kontrak 160 bilion. 160 bilion ni pakcik, dia bersamaan dengan 160,000 juta ringgit. Kalau pakcik nak tahu banyak mana, pakcik balik Bido Sungkai nanti, pakcik kira 1, 2, 3, pakcik kira 1, 2, 3 sampai 160,000 juta ringgit, pakcik mati dulu, tak sampai-sampai lagi. Banyak ni. Kalau 15% tiap-tiap tahun kerajaan Datuk Seri Najib membazir, kalau Pakatan Harapan naik jadi kerajaan, kita boleh jimat terus kerana kita takkan bagi orang makan duit macam itu. Kalau nak pelihara lembu, kamu pelihara lembu. Kalau kamu nak pelihara udang, kami pergi semak betul-betul ada udang. Pelihara udang ada benda lain, pelihara lembu yang ada kondominium. Terak ni nak jatuh. Saya tak adalah berat sangat. Ada orang kat bawah. Okay. Sebab itu 160 bilion ringgit yang belanja tiap-tiap tahun ini, itu bersamaan dengan lebih kurang 24 bilion ringgit. 20 tukar kerajaan, tak ada projek mengarut, tak ada makan, tak ada percentage, tak ada komisen, tak ada kaki-kaki kat bawah ni yang kerja dia makan duit rakyat, maka insya-Allah kita boleh jimat 24 bilion ringgit. Kita nak ganti duit
GST berapa? 40 bilion. Kita kena cari lebih kurang 16 bilion ringgit je lagi, Pakcik. 16, 24 kita dah ada. Cara kedua, untuk kita cari duit, ganti balik duit GST yang kita mau hapuskan itu ialah pasal hutang. Kerajaan Datuk Seri Najib, dia berhutang tiap-tiap tahun. Kutip cukai, kutip banyak mana pun tak cukup. GST sudah kutip, cukai pendapatan sudah kutip, cukai tanah sudah kutip, cukai semua cukai sudah kutip, nanti cukai rambut pun dia akan kutip. Kutip, tak cukup juga. Belanja lagi besar, wang tak ada. Jadi dia cakap apa? Kena pinjam duit tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun pinjam 80 bilion, 70 bilion. Sekarang ini hutang kerajaan persekutuan sudah jadi 800 bilion ringgit lebih kurang. 800 ribu juta. Kalau pakcik balik kira sampai 800 ribu juta, mati hidup balik, mati balik pun tak sampai. 1, 2, 3, 4 kira sampai 800 ribu juta. Kena kerajaan pinjam duit. Bukan kita pergi kat bank kata, saya nak pinjam 20 ribu. Bank kata, yalah saya boleh bagi pinjam 20 ribu tapi kamu kena bagi cagaran lah. Kamu nak cagar tanah ke? Nak cagar rumah ke? Nak cagar tanah kebun ke? Nah, cagar aku bagi 20 ribu ringgit. Kalau kamu tak bayar, aku lelong tanah kau. Itu kita orang biasa, pinjam hutang. Bila kerajaan pinjam hutang, ini ada orang kat bawah ni ke? Tak ada, dia bergerak. Bila kerajaan pinjam hutang, dia tak perlu cagar apa-apa, dia tak perlu bagi apa-apa. Najib akan cakap, saya mau pinjam 10 ribu juta ringgit. Saya tulis atas kertas, saya mau pinjam 10 ribu juta ringgit. Kalau kamu kasih sama saya, tiap-tiap tahun saya kasih interest sama kamu. 4%, 3%. Jadi dia jual kertas je. Kalau saham, kita nak beli saham, kita pergi ke pasaran saham. Kalau mau beli hutang, bila kerajaan jual hutang, cara untuk kita beli hutang, kita pergi ke pasaran hutang. Orang kampung tak tahu, uncle, ada pasaran saham, ada pasaran hutang. Pasaran saham kita beli saham, pasaran hutang kita jual beli hutang. Hutang itu siapa punya hutang? Hutang kerajaan. Jadi bila Najib nak pinjam, dia pinjam, dia jual kertas 10 bilion, 5 bilion, 1 bilion, jual, sekarang sudah 800 bilion ringgit. Bila dia jual hutang, dia kena bayar interest tiap-tiap tahun. Okey. Jadi saya nak tanya orang Tanjung Malim ini, macam mana interest kadar faedah itu ditetapkan? Yang berapa banyak kerajaan kena bayar interest? Interest itu ditetapkan oleh pasaran hutang sama macam harga saham ditetapkan oleh pasaran saham. Kalau beli saham, anti beli saham, kalau itu syarikat cukup baik, untung banyak. Orang cakap saya mau beli itu saham punya company sebab itu company banyak baik. Lagi ramai orang mau beli, harga saham dia mesti naik. Sebab orang akan cakap, saya sanggup bayar lebih, mau beli itu saham, itu company cukup baik. Kalau harga hutang, pasaran hutang, dia terbalik. Dia terbalik. Kalau kertas hutang itu baik, dikeluarkan oleh kerajaan yang baik, kerajaan itu ada wang yang cukup, orang tengok urusan kewangan dia baik, maka orang yang beli hutang itu cakap, saya sanggup dapat kadar faedah tahunan yang lebih rendah, tapi saya nak hutang itu sebab saya rasa dia akan bayar balik 20 tahun dari sekarang. Dia hutang yang baik, kerajaan yang baik, tak ada risiko punya, saya sanggup dapat walaupun tahunan saya dapat sikit saja. Tapi kalau kerajaan itu teruk, rasuah banyak, duit tak ada, buat apa-apa pun tiap-tiap tahun tak cukup wang. Orang yang beli hutang di pasaran hutang, syarikat, bank, dana akan cakap, ini kerajaan banyak masalah lah. Saya tak percaya sama ini kerajaan. Dia cakap, itu 1MDB kasih hutang, banyak untung, sekarang duit wang MDB sudah habis. Cakap orang macam ini, dia cakap tak boleh percaya.
Hutang macam ini saya tak mau. Sebab dia kata dia nak bayar 20 tahun daripada sekarang. Saya takut 20 tahun daripada sekarang, ini negara semua sudah hilang, sudah kena jual. Macam mana mau bayar sampai hutang? Jadi dia cakap, kalau saya hanya akan ambil ini punya hutang, kalau you boleh bayar interest dekat saya lebih tiap-tiap tahun. Jadi, lagi teruk kerajaan itu, lagi banyak orang jual hutang dia, orang tak nak hutang dia. Orang jual, maka dia akan dijual pada kadar faedah yang lebih teruk. Oleh kerana kadar faedah itu ditentukan oleh pasaran hutang, maka sebab itulah hutang kerajaan sekarang bukan saja bertambah naik tiap-tiap tahun sampai jadi 800 bilion, yang lebih teruknya ialah faedah yang kita bayar juga makin bertambah tiap-tiap tahun. Sebab itu sekarang pakcik, saya nak buat bandingan cerita hutang ya. Dulu kakak zaman Datuk Seri Anwar dengan Tun Mahathir, bila kerajaan Malaysia berhutang, kita kena bayar 2% faedah atas hutang kita. Sekarang Datuk Seri Najib berhutang, pakcik tahu berapa banyak? 4% dah. Naik 2 kali ganda. 2% naik kepada 4%. Orang kampung mungkin dia kata apa bising sangat, 2%, 4% pun nak berkira 2% je. Cuba pakcik bayangkan. Hutang negara 800 bilion. Kalau kita kena bayar faedah 2% macam zaman Datuk Seri Anwar dengan Tun Dr. Mahathir dahulu, 2% atas 800 bilion, kita kena bayar faedah tiap-tiap tahun 16 bilion ringgit. 2% atas 800 bilion kan. Sekarang bila dia naik 4%, kita kena bayar berapa? 4% daripada 800 bilion ringgit, dia dah jadi 36 bilion ringgit. 4 kali 8, 32. Dia naik 1 kali ganda. Maksudnya tiap-tiap tahun ini yang kena kutip GST, kena potong beasiswa, kena potong gaji, bonus tak boleh naik. Kerana apa? Wang yang dikutip daripada GST itu terpaksa diperuntukkan untuk membayar jumlah faedah tahunan yang makin bertambah tiap-tiap tahun, bukan saja sebab hutang itu tinggi, tetapi oleh kerana kadar faedah itu tinggi. Baik. Sebab itu kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, Najib tanya macam mana kita nak ganti balik duit itu. Satu saya dah sebut tadi, kita tolak semua rasuah, bersih semua, kita boleh jimat dalam 24 bilion tadi tak? Pasal hutang ni uncle lagi mudah. Pasaran hutang, dia tengok siapa jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri. Kalau isteri Perdana Menteri rambut besar, sekali buat RM2,000, dia punya loket saja boleh patah leher kita, berat sebab belian besar. Dia cakap ini menteri saya tak boleh percayalah. Saya tak percaya sama ini menteri. Tapi kalau naik Perdana Menteri kerajaan baru, dia cakap ini kerajaan tak tipu orang, duit jaga dengan baik, tak ada rosak, tak ada rasuah. Dia cakap saya lebih percaya sama ini kerajaan. Dia mau pegang hutang kerajaan kita secara automatik tanpa kita keluarkan 1 sen pun, saudara-saudari. Kadar faedah tahunan hutang kita akan turun daripada 4%, boleh turun ke 3%. Kalau lebih baik boleh turun ke 2%. Tapi saya kata kalau kita berjaya turunkan 1% saja, sekarang kita bayar 4% atas hutang kerajaan. Lepas ini kalau Pakatan Harapan menang, saya yakin kita hanya perlu bayar 3%. Kita jimat 1%. 1% daripada hutang 800 bilion ringgit, maksudnya kita jimat berapa? 8 bilion ringgit. 8 bilion jimat hutang, tak payah buat apa-apa, ganti Najib saja. 8 bilion jimat hutang, campur 24 bilion jimat yang rasuah, yang makan projek, itu dah 32 bilion. 10 bilion lagi mau ganti duit GST, kita akan perkenalkan saham, cukai untuk kepada keuntungan atas saham. Sebab sekarang ini orang kampung, orang Tanjung Malim, orang asal mungkin tak tahu, kita beli barang miskin macam mana kena bayar cukai GST. Uncle tahu tak? Orang kaya bila dia buat
untung main saham, dapat ratus-ratus juta, dia tak perlu bayar 1 sen pun cukai atas saham itu. Sebab dalam Malaysia sekarang, Kerajaan Barisan Nasional tidak mengenakan saham ke atas keuntungan, tidak mengenakan cukai ke atas keuntungan saham. Bila kita jadi kerajaan, kita akan cakap, orang kaya, kamu ada wang boleh main saham sampai ratus-ratus juta. Kalau kamu untung atas jual beli saham, kamu kena bayar saham, kamu kena bayar cukai macam orang biasa. Kita rasa kutip cukai atas untung jual beli saham akan bagi 8 ke 10 bilion setahun. Yang itulah 3 sumber pendapatan yang kita boleh buat, kita boleh dapat. Dengan itu kita boleh ganti untuk mansuh GST. Sebab itu saudara-saudari, jangan bimbang. Saya yakin pakcik, adik, kakak, makcik, suri rumah, yang bekerja, yang tak bekerja, balik cakap sama kawan-kawan. Kalau tak tahan pergi pasar raya, pergi kedai, pergi pasar beli harga barang, kita ada jawapan dia. Pakatan Harapan menang, mansuh GST, harga barang insya-Allah akan turun dan kita boleh kawal lepas itu berbanding macam yang ada sekarang. Satu lagi cara, saya ada lebih kurang 20 minit lagi, lepas tu saya kena bawa truk ni pergi ke tempat lain pula. Satu lagi cara untuk kita kurangkan beban rakyat biasa macam yang dekat Tanjung Malim, kawasan luar bandar, ialah kita akan kawal juga dan stabilkan harga minyak. Sekarang ni minyak turun naik tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Dia turun 1 sen, 2 sen, dia naik 5 sen. Naik 5 sen, lepas tu dia turun balik 2-3 sen, naik 5 sen. Lama-lama rakyat Malaysia tak sedar dah, harga minyak sekarang ni dah naik berkali ganda. UMNO cakap dekat orang kampung, dia kata mana ada harga barang, harga minyak naik? Tak naik. Ada orang kampung percaya pakcik. Saya tanya sebab apa? Kita tanya dia macam mana pula harga barang tak naik, harga minyak tak naik. Dulu RM1.50 1 liter, sekarang dah jadi RM2. Dia jawab, pakcik pergi, daripada pakcik muda sampai sekarang pakcik pergi naik motor, pergi ke stesen minyak, pakcik isi minyak RM5. Dari dulu RM5, sekarang pun RM5 lah. Mana ada naik? Dia tak tahu, dulu RM5 dapat penuh, sekarang RM5 dapat sikit je. Dulu isi minyak tiap-tiap minggu, mungkin sekali isi RM5 seminggu. Lah ni RM5 2 hari. Dia tak ingat, dia tak sedar. Sebab UMNO kata apa? Mana ada minyak naik pakcik, dulu RM5, lah ni pun RM5. Sebabnya kenapa harga minyak ni turun naik macam-macam menyusahkan rakyat ialah kerana Najib hapuskan subsidi. Sedangkan kita negara kaya, kita ada minyak. Saya selalu kata subsidi minyak ini perlu diberi supaya harga dan kekayaan minyak itu tidak masuk ke poket kerajaan semata-mata. Sekarang ini semua keuntungan minyak tu dia kutip sebagai dividen Petronas, royalti minyak, dia kutip sebagai cukai minyak, dapat semua dia masuk dalam poket kerajaan persekutuan. Lepas tu ikut suka kerajaan persekutuan nak buat apa. Dia bagi, dia tak nak bagi, ikut suka dia. Saya kata tak boleh. Minyak ialah milik setiap orang rakyat Malaysia. Kamu kaya, miskin, Melayu, Cina, Iban, orang asal, Kadazan, Dusun, Murut, semua rakyat Malaysia berhak dapat sedikit kekayaan minyak. Cara dia macam mana? Sebab itu kita kena bagi subsidi minyak. Setiap 1 liter kena bagi subsidi minyak. Nak bagi 10 sen ke, 5 sen ke, itu terpulanglah. Bergantung kepada kemampuan negara. Tetapi kena bagi supaya bila kita bagi terus subsidi minyak kepada rakyat, sebahagian daripada kekayaan negara itu dapat terus kepada rakyat tanpa perlu bergantung kepada kerajaan. Kalau kita ada kerajaan yang baik, alhamdulillah dia agihkan. Kalau kena kerajaan macam Najib Tun Razak, dia potong semua, dia kutip lagi daripada kita, 1 sen pun kita tak merasa daripada kekayaan minyak. Sebab itu saya dah kira. Ada orang kata kita kena hapuskan subsidi minyak ni sebab kalau tidak rakyat kita ni jadi terlalu mewah dan tidak menghargai, dia kata, mahalnya minyak.
Kalau bagi subsidi minyak, harga minyak turun, dia kata rakyat Malaysia ni, dia takkan berjimat-jimat pakai minyak, dia kata. Dia pakai isi je. Kemudian ada orang kata, bagi subsidi minyak, tidak adil kepada orang miskin. Sebab orang kaya, kereta lagi besar, dia lagi banyak, maka dia dapat lagi banyak subsidi, sedangkan orang miskin dapat sikit. Tak apa. Kita terima semua pandangan tu pakcik. Tapi kita tak boleh mansuhkan subsidi minyak. Kita boleh tambah baik dan kita cadangkan supaya lepas ini kita bagi subsidi minyak supaya harga minyak kita kekalkan berterusan sebanyak RM1.80 1 liter. Kita boleh buat. Maksudnya harga minyak dunia ni turun naik ke macam mana, harga minyak petrol dan diesel akan kekal RM1.80 berterusan. Sebab apa? Sebab kita bagi subsidi. Kalau naik pun ada subsidi dikekal RM1.8. Untuk memastikan yang miskin dapat lebih banyak subsidi daripada yang kaya dan untuk pastikan orang tak membazir dengan subsidi, kita akan bagi kuota kepada rakyat. Dia tak macam sebelum ni dah. Sebelum ni siapa-siapa nak isi, kamu isilah penuh ikut suka kamu. Sekarang tak boleh dah. Kita boleh kira contohnya, orang kampung, rakyat biasa, 1 bulan berapa banyak kali dia isi minyak. Mungkin makcik dia pakai minyak ni, mungkin dia pakai 100 liter sebulan dah. Dia isi kalau 100 liter sebulan tu pun dah banyak, mungkin lebih sikit daripada itu. Jadi kita boleh buat peraturan contohnya. Setiap penggunaan petrol dan diesel di bawah had maksima kuota, contohnya 100 liter minyak sebulan, yang itu boleh dibeli pada harga RM1.80. Kalau kamu pakai lebih daripada 100 liter sebulan contohnya, maka yang lebih itu kamu kena bayar pada harga pasaran. RM2.40 ke, RM2.30 ke, RM2.20. Siapa nak harga minyak murah, yang tetap, yang ada subsidi, dia kena berjimat-jimat pakai minyak. Dan kita pastikan bahawa had yang kita tetapkan itu ialah had minyak yang dipakai oleh orang biasa. Orang kampung pakai motor je. Budak universiti, budak-budak muda kerja, dia pakai motor je. Dia tak perlukan banyak pun. Siapa yang kaya ada 2-3 buah kereta, pakai kereta mahal, minyak besar. Kamu kaya ada banyak kereta, kereta besar, lebih daripada penggunaan yang ada subsidi, kamu kena bayar harga biasa. Dengan cara ini, saudara-saudari, uncle, aunty, pakcik-makcik, saya yakin kita boleh start masa yang lama, 6 bulan, 1 tahun, tanpa bertukar tiap-tiap minggu, dengan memastikan rakyat akan terus dapat harga minyak yang murah. Baik, saya nak cepat, nak cerita dalam 10 minit je lagi 2 isu yang seterusnya, iaitu isu gaji dengan isu orang asing. Gaji dekat Tanjung Malim mungkin banyak orang kerja sendiri. Mungkin tak banyak yang kerja kerajaan, kerja swasta. Tapi yang kerja kerajaan dengan kerja swasta, sekarang ini masalahnya, kenaikan gaji di Malaysia ialah yang paling teruk dekat rantau Asia Tenggara. Najib kata kita bagus, ekonomi naik, semua orang cium tangan kita, orang nak datang kat Malaysia. Tapi yang jadi apa dia? Tanjung Malim jual kat orang. Apa nama ni? Proton sudah jual sama China juga. Dia kata bagus, punya bagus, punya bagus. Bila kita semak kenaikan gaji bersih rakyat Malaysia banding dengan Thailand, Thailand lagi Filipina lagi bagus, banding dengan Vietnam, Vietnam lagi bagus, banding dengan Korea, Korea lagi bagus, banding dengan Singapura, mampus kita, jauh Singapura lagi bagus. Dengan kenaikan harga barang yang makin teruk tiap-tiap tahun sebab GST, sebab tak ada subsidi, gaji pula tak naik. Sebab itu kita tengok pekerja Malaysia, terutamanya yang muda-muda ni, yang belum beli rumah, yang belum beli kenderaan, makin bulan, makin tahun, dia makin teruk, makin teruk. Kerana sebenarnya, bila harga barang makin naik dan gaji tak naik, dia bersamaanlah dengan gaji dia makin kurang, gaji dia kena potong. Sebab walaupun dia masih dapat RM1,500 tiap-tiap bulan, walaupun pencen contohnya masih RM1,500 tiap-tiap bulan,
Tetapi nilai 1,500 itu makin kurang dan makin kurang dan makin kurang. Caranya ialah kita kena pastikan kenaikan gaji ini kita kuat kuasakan melalui undang-undang. Tak boleh bagi terpulang kepada majikan ke, syarikat ke, QPEX ke, kerajaan ke. Dia buat pekerja dan rakyat ini macam hamba dia. Tahun ini dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, ikut suka dia. Bonus dia bagi. Lepas tu dia buat orang pekerja terpaksa merayu dengan dia nak dapat bonus. Sedangkan naik gaji itu adalah hak pekerja. Akan ada orang UMNO ataupun menteri ramandalan ke akan kata kerja gila. Tak ada negara dalam dunia ini yang menguatkuasakan kenaikan gaji semua pekerja melalui undang-undang. Sebenarnya Malaysia aja yang gila yang tak buat. Negara lain semua buat macam tu. Singapura. Saya bagi contoh Singapura. Kenapa di Singapura orang boleh bawa taksi, kerja biasa tapi boleh hidup baik. Gaji cukup, rumah okey. Sebab gaji dia tinggi. Walaupun dia pemandu taksi, tetapi gaji dia jauh lagi tinggi daripada kita yang memandu taksi di Malaysia. Sebab itu pemandu taksi Melayu dekat Singapura, dia boleh ada rumah dekat Singapura. Hujung minggu dia datang ke Johor, dia ada rumah banglo sebiji lagi. Sebab gaji dia tinggi. Macam mana Singapura boleh menaikkan gaji pekerja dia sampai jadi jauh lagi tinggi daripada rakyat Malaysia. Sedangkan dalam tahun 1972, gaji purata orang Singapura dengan rakyat Malaysia lebih kurang sama. Cara dia pakcik, uncle auntie, tiap-tiap tahun melalui undang-undang. Dia tak macam kita, kena merayu, kena berunding. Tak ada. Dia akan umumkan, dia ada satu suruhanjaya dekat sana. Dia panggil Majlis Gaji Negara. Dalam Majlis Gaji Negara, ada seorang pengurusi. Pengurusi ini profesor ekonomi. Dia dilahirkan di Melaka, tapi yalah dia jadi rakyat Singapura lah. Dia jadi pengurusi Majlis Gaji Singapura. Dalam suruhanjaya itu, ada 3 orang wakil daripada majikan, company-company punya wakil, ada 3 orang wakil kerajaan, ada 3 orang wakil pekerja melalui kesatuan sekerja. Tiap-tiap tahun, mereka ada satu tugas paling penting. Dia masuk mesyuarat, bilik kunci, selagi 10 orang ini tidak ada persetujuan berapa peratus kenaikan gaji untuk semua pekerja pada tahun itu, maka dia tak boleh keluar daripada mesyuarat itu. Dia kena setuju juga. Rakyat Singapura, tiap-tiap tahun dia menantikan pengumuman kenaikan gaji macam kita orang Melayu, orang Malaysia menunggu pengumuman raya tiap-tiap tahun. Penyimpan maha besar raja-raja sebut raya jatuh hari Isnin. Dekat Singapura, dia bukan tunggu raya. Dia tunggu pengumuman kenaikan gaji. Bila Suruhanjaya dah berunding, dah bersetuju, maka pengurusi keluar. Pengurusi kata kami telah bersetuju kadar kenaikan gaji bagi semua pekerja Singapura bagi tahun ini ialah 4%. Contohnya, semua orang akan dapat. Tak ada orang yang kata saya tak nak bagi. Majikan tak boleh nak kata tak nak bagi. Sebab apa? Sebab wakil majikan dah setuju dalam tu. Pekerja tak boleh nak tak puas hati. Sebab apa? Sebab wakil dia dah ada dalam itu. Kerajaan juga tak boleh nak kata ni tak ada ni, saya tak setuju, tak baik ni. Sebab apa? Sebab dia pun ada dalam itu. Dengan muafakat 3 kumpulan ini, kemudian dikuatkuasakan mengikut undang-undang, maka kerajaan Singapura berjaya memastikan masa ekonomi baik ke, tak baik ke, gawat ke, teruk ke, tiap-tiap tahun pekerja Singapura akan dapat kenaikan gaji. Untuk pastikan kenaikan gaji itu lebih tinggi daripada kenaikan harga barang tiap-tiap tahun. Sebab itu orang Singapura lepas 40 tahun, gaji dia lebih tinggi daripada kita. Kerana kerajaan
Yang bisnes-bisnes kecil kata, ayah mati dah saya macam ini, saya mana ada wang, GST lagi, income tax lagi, cukai lain lagi, semua cukai, sekarang mau kasih gaji naik lagi. Sudah tentu kita kena tengok mana syarikat yang besar, mana majikan besar, mana yang kecil. Kita boleh mula dengan majikan yang besar semua dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, beban dan kos untuk menaikkan gaji ini akan ditanggung secara adil di antara tiga pihak tadi. Pekerja, majikan dengan kerajaan. Jadi contohnya, tahun ini ekonomi baik, untung syarikat baik, masuk dalam rundingan, wakil pekerja kata tahun ini kami banyak buat untung, kami kerja bagus, gaji kena naik 5%. Majikan kata okey baik, kerajaan setuju, bayar 5%. Tahun depan, tiba-tiba ekonomi mula tak baik, syarikat untung tak banyak, masuk dalam rundingan, majikan kata kalau kasih 5% juga kami bungkus. Banyak rugi, orang kena buang. Jadi pekerja kata tak apalah, tahun lepas dah dapat 5%, tahun ini kami setuju. 2% pun tak apalah, dapat 2% saja asalkan kami tetap dapat kenaikan gaji tiap-tiap tahun. Jadi semua setuju. Majikan kata okey, bisnes tak elok pun tak apalah, saya kasih 2%, kerajaan setuju, majikan setuju. Tahun ketiga, contohnya tahun ketiga, ekonomi dah jadi gawat. Bukan untung dah rugi dah. Maka majikan kata tahun ini kalau saya kasih juga naik gaji, memang kita semua bungkus semua, tak boleh. Pekerja pun faham memang betul tahun ini rugi. Maka kerajaan akan cakap, tahun pertama majikan dah tanggung, tahun kedua pekerja dah tanggung, dapat kenaikan gaji yang lebih rendah. Tahun ketiga oleh kerana gawat, dulu kerajaan dah banyak kutip cukai, kutip wang daripada company dan pekerja, kami ada wang. Tahun ketiga kerajaan sponsor, naik juga gaji 2% walaupun gawat, tapi kerajaan akan bayar kenaikan gaji itu melalui syarikat. Itu yang dibuat oleh kerajaan Singapura, Pak Cik Makcik. Sebab itu dia naik gaji macam mana pun. Sebab itu lepas 40 tahun dia hidup lebih sejahtera daripada kita. Bukan sebab itu syarikat Cina punya, DAP punya. Sebabnya ialah kerana kerajaan dia ambil berat pasal rakyat. Jadi kalau Pakatan Harapan menang, saya duduk round satu Malaysia ni cerita pasal mansuh GST, naik gaji mengikut undang-undang. Saudara-saudari boleh yakin saya mulut besar. Saya memang bising sebising-bisingnya. Syarizat tak tahan, Rosmah tak tahan, Najib pun tak tahan. Kalau Pakatan Harapan menang, tak kiralah siapa Perdana Menteri kita, Pakcik-makcik boleh percaya, kalau dia tak naikkan gaji mengikut undang-undang yang macam kita cadangkan, saya akan bawa truk ini, saya akan buka ceramah depan pejabat Perdana Menteri sampai dia bagi kenaikan gaji mengikut undang-undang macam kita minta. Hanya dengan cara itu, barulah gaji pekerja rakyat Malaysia ini mula naik. Dan barulah kita boleh imbangkan, kita kawal harga barang, kita juga naikkan gaji, baru pekerja rakyat, anak-anak adik kita ada wang yang lebih untuk tiap-tiap bulan. Dan saya ada 5 minit terakhir, saya nak cerita pasal isu ketiga yang paling penting bagi pengundi Malaysia, iaitu lambakan pekerja asing. Tahu tak berapa orang pekerja asing yang ada dekat Malaysia? Berapa orang? Macam-macam cerita keluar lah. Tanya orang ini cakap lain, tanya orang tu cakap lain. Saya tanya soalan baru lagi. Siapa kumpulan rakyat Malaysia yang paling ramai, paling besar? Orang Melayu Bumi Putra, betul? Betul. Masih lagi Melayu Bumi Putra. Nombor 2 paling ramai dekat Malaysia, orang Cina, betul? Betul, masih lagi betul. Nombor 3, orang paling ramai dekat Malaysia, orang India, betul? Tak betul lah, tipu. Sekarang ini, kumpulan ketiga yang paling ramai dekat Malaysia bukan lagi orang India. Dia sudah jadi orang asing. You uncle nombor 4 sekarang, uncle. Nombor 4. Nombor 3, lagi ramai orang Bangladesh, campur Myanmar, campur Indonesia, campur Vietnam, campur Nepal, campur Filipina, campur semua.
itu orang Malaysia yang duduk Malaysia nombor 3 paling ramai. Berapa orang? 6 juta. 6 juta orang pekerja asing dekat Malaysia. Baik. Sekarang orang India nombor 3, nombor 4 kan? Saya mau tanya. 15 tahun dari sekarang, kita kira balik, kita tengok berapa orang masuk, berapa orang keluar, kita kira balik. Nombor 1 masih lagi orang Malaysia, orang Melayu, betul? Tahun 2035, Uncle, nombor 2 bukan lagi orang Cina. Orang Cina sudah jadi nombor 3. Nombor 2, dalam 15 tahun, kalau kita tidak tukar, nombor 2 orang paling ramai, orang CIMB. Ini orang yang orang cakap CIMB. Ya? Orang asing paling ramai, 15 tahun. Orang Melayu nombor 1 paling ramai. Orang asing, pekerja asing nombor 2. Orang Cina nombor 3. Orang India nombor 4. Okay. Sekarang ini, Khairi Jamaluddin, banyak handsome, macam hero Hindustan. Pergi satu Malaysia, dia jumpa orang, dia cakap dia nak tengok negara tahun 2050. Macam mana negara 2050. Saya ingat dia tanya semua ni sebab dia nak jadi PM tahun 2050. Jadi dia nak cakap, kalau dia jadi PM 2050, Malaysia jadi macam ini. Saya sudah kira, tahun 2050, saya rasa bukan Khairi lah jadi Perdana Menteri, saya rasa seorang Bangladesh jadi Perdana Menteri. Sebab tahun 2050, orang Melayu pun bukan paling besar dah. Paling besar ialah orang asing dekat negara kita. Sebab itu soal orang asing ini, bukan kita gaduh sama dia. Saya tak ada masalah dengan orang Bangladesh. Saya tak ada masalah dengan Indonesia. Tetapi oleh kerana dasar kerajaan yang bawa masuk terlalu ramai orang asing sampai sudah lebih ramai daripada orang India, rakyat Malaysia. Nanti lebih ramai daripada orang Cina, rakyat Malaysia. Dia sudah ubah masyarakat kita. Kerja untuk anak-anak yang Melayu, India, Cina. Yang bawah-bawah ini, sekarang dia nak kerja pun susah sebab orang asing lagi ramai. Akan ada orang cakap, YB, sebenarnya bukan kita mau ambil orang asing, tapi sebab orang Malaysia malas, dia cakap. Tak mau buat kerja macam ini. Uncle bayangkan, gaji itu kita tetapkan berdasarkan kepada yang orang asing sanggup terima. Dia sanggup terima 800, kita bayar 800. Dia duduk Malaysia, dia tak sama macam kita. Dia duduk satu rumah, 30 orang kongsi satu rumah. Dia tak ada anak. Dia tak perlu nak naik motor ke, nak bayar bil, tak perlu. Jadi dia dengan 800 cukup untuk dia makan, dia tidur dan dia simpan duit untuk hantar. Jadi dia tak kisahlah. Orang kita nak berkahwin, ada anak, mau hantar ke sekolah, kena bayar cukai, bayar elektrik, bayar semua. You bayar dia RM800 macam kita bayar Bangladesh ataupun orang Indonesia, dia tidur dalam longkang lah. Mana dia mampu? Sebab itu kalau gaji tak dinaikkan dan kerja di bawah ini dibayar gaji seperti yang dibayar kepada orang Bangladesh, orang Myanmar, orang Indonesia, maka sudah tentu rakyat Malaysia tak boleh buat kerja itu. Bila Pakatan Harapan menang, insyaAllah menang, antara benda pertama yang kita buat, kita kena buat undang-undang untuk hantar setiap tahun secara berperingkat-peringkat, hantar balik pekerja-pekerja asing. Supaya lebih banyak kerja itu boleh diberikan balik kepada orang kita, kita naikkan gaji mengikut undang-undang tadi, maka kerja-kerja yang selama ini mungkin anak kita tak nak buat, dia dah boleh buat. Baik. Last kali saya nak tanya ni. Pekerja asing ramai-ramai ni, dia masuk Malaysia ni ikut undang-undang ke? Uncle tahu sebenarnya pekerja asing ini kalau dia masuk Malaysia, dia hanya boleh buat kerja-kerja tertentu saja. Okey, saya nak tanya kita biasa jumpa pekerja asing, kita jumpa dekat restoran. Restoran mama ada, restoran tak mama pun ada. Saya nak tanya, kalau ikut undang-undang Malaysia yang ditetapkan, kalau pergi ke laman web, Uncle pergi ke laman web Kementerian Dalam Negeri yang keluar permit kerja asing. Saya nak tanya, boleh ke tidak mengambil pekerja asing untuk jadi pelayan restoran? Boleh ke tidak?
Rakyat Malaysia tak tahu, orang Tanjung Malim pun tak tahu. Saya nak beritahu, pergi semak. Zaid Hamidi dekat je, nombor Datuk tu pergi tanya dia, kalau jumpa dia. Tanya dia. Kalau ikut undang-undang yang ditetapkan oleh kementerian sendiri, pekerja asing untuk sektor restoran ini hanya boleh dibawa masuk untuk jadi tukang masak saja. Bukan untuk buat kerja-kerja lain, untuk jadi tukang masak saja. Itu pun tukang masak yang khusus. Fahamlah kalau kita nak buka restoran yang tak ada kat Malaysia, makanan pelik-pelik, orang Malaysia tak boleh masak, bolehlah bawa tukang masak asing. Contoh, kalau Najib nak buka restoran Mongolia, bolehlah dia bawa tukang masak Mongolia, boleh. Kita yang berlaku sekarang, tukang masak itu pun yang dibawa itu pun bukan untuk masak makanan pelik-pelik. Bawa tukang masak Bangladesh, masak apa dia? Masak gulai tempoyak. Bawa tukang masak Bangladesh, masak apa? Masak asam pedas Jo. Itu pun tak boleh sepatutnya. Tapi yang lebih teruk ialah apabila pekerja-pekerja asing ni jadi pelayan. Sebab mengikut undang-undang tak boleh. Tapi oleh kerana kita ni ada macam-macam yang dekat atas. Ada orang ambil duit atas meja, bawah meja, tepi meja, luar negara. Kutip-kutip semua. Maka siapa yang sanggup bayar, dia boleh bawa masuk untuk tujuan apa pun. Sebab itu kita ada sampai 6 juta orang pekerja asing, saudara-saudari. 2 juta lebih yang masuk ikut permit. Permit itu pun ada yang betul, ada yang tak betul. Yang lain itu yang masuk secara haram dan duduk dekat sini, yang akhirnya akan menyebabkan dia akan mengubah masyarakat kita. Jadi saya tengok budak-budak dah tutup semua kat belakang dah. Truk nak kena bergerak dah. Saya kena pergi ke tempat lain. Saya nak simpulkan begini. Skandal saudara-saudari semua dah tahu. Wang hilang saudara-saudari semua dah tahu. Hidup susah adik kakak semua dah tahu. Saya datang hari ini hanya nak beritahu satu benda saja. Kalau kita tukar kerajaan, kita ada rancangan yang sudah kita kaji betul-betul untuk perbaiki hidup rakyat biasa. Menteri ikut suka dia lah, dia dah kaya. Orang-orang kaya ikut suka dia lah, dia boleh hidup. Saya bimbang yang orang biasa, terutamanya yang muda-muda. Saya tak apa, saya dah hidup. Saya umur 40 tahun, anak seorang, isteri seorang, kucing seekor. Itu saja tanggungan saya. Saya pernah kerja besar, saya pernah kerja luar negara, saya pernah ada wang yang banyak sebelum tak kaya jadi sekarang lah. Jadi saya sempat merasa hidup yang baik. Saya kesian dengan yang muda ni satu hal lah. Yang dekat sekolah menengah, yang sekarang dekat universiti, yang dekat UPSI. Saya tahu Tanjung Malim ada UPSI. Dari satu masa ke satu masa, ada saja pensyarah ataupun pelajar UPSI beritahu mereka kena catu wang, makan pun susah. Saya kesian yang macam ini sebab kalau kita rasa kita dah susah, adik kakak bayangkan macam mana hidup mereka nanti 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kalau kita tak tukar keadaan yang ada. Kerana negara yang ada sekarang ni, masyarakat yang ada sekarang ni tak sama dengan yang kita dulu membesar. Dulu kita adalah tak suka sana, tak suka sini, tapi kita sempat beli rumah, sempat ada kereta, sempat ada simpanan sedikit. Yang ada sekarang ini berkemungkinan besar lahir saja ada hutang, masuk universiti hutang, keluar kerja hutang, pencen hutang, mati hutang, sampai ke sudah akan berhutang. Jadi sebab itu, saya pergi dari satu tempat ke satu tempat, sampaikan maklumat, kita ada peluang untuk kita bina semula negara. Sekarang ini orang politik di atas pun sudah bersatu, rakyat juga kena bersatu, kita datang bersama-sama, pastikan pilihan raya umum akan datang, bulan depan ke, 2 bulan lagi ke, tahun depan ke, kita hanya ada satu pilihan. Kita sudah ada anak panah, Pakatan Harapan. Kita ambil itu anak panah. Kita aim betul-betul. Tunjuk kat Rosmah, tunjuk kat Najib. Kita pastikan pilihan raya umum kali ini, kita akan tukar kerajaan. Najib dengan Rosmah insya-Allah bukan lagi Perdana Menteri dan isteri Perdana Menteri.
Saya insyaAllah tak bertanding. Saya tak boleh bertanding walaupun baru lepas satu kes. Saya ada 10 kes lagi. Tak kena yang ini, saya kena yang itu. Saya tak bertanding dan saya tak ada niat besar pun. Saya bukan nak jadi menteri. Saya tak nak pun. Saya nak minta satu saja. Kalau Pakatan Harapan menang, siapa jadi menteri silakan. Ada banyak janji nak buat. Saya nak kembali kerja lama saya. Saya dulu auditor. Saya juru audit. Saya akan balik jadi juru audit. Cuma saya nak minta satu permintaan saja. Saya mau audit Najib dengan Rosmah. Itu je. Satu, saya nak audit Najib dengan Rosmah. Saya nak pergi cari ni siapa yang duk derma duit kat dia banyak sangat ni. Sebab baik sangat orang yang kasih derma wang sama Najib ini. Saya nak pergi jumpa. Saya nak pergi minta derma sikit je. Saya pun nak minta derma juga. 26 juta saya nak minta. Yang kedua, saya nak pergi cari, saya nak kutip balik semua cincin, belian, semua yang Rosmah ada banyak-banyak ini. Mana yang dibeli pakai duit rakyat, kita audit, kita kira. Yang ini kita lelong, kita jual, kita masukkan tabung, kita kembalikan wang ini kepada rakyat, insyaAllah. Truk ni kalau kita dah menang, Pakatan Harapan dah menang, truk ni kami tukar jadi food truck. Saya pergi kampung-kampung, saya jual sayur kangkung, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ambil masa. Terima kasih Tanjung Malim. Saya bimbang tadi, buat pagi-pagi takut tak ada orang. Alhamdulillah kita dapat sambutan yang baik. InsyaAllah kami akan terus pergi. Saya datang ke Tanjung Malim. Lepas ini ke Padang Rengas. Malam ini di Tambun. Kerana ini ialah kerusi-kerusi parlimen di Perak yang insyaAllah akan jatuh dan dirampas oleh Pakatan Harapan insyaAllah. Kalau kerusi itu pekat UMNO, saya tak pergi buat apa, buang masa saya. Kalau kerusi itu pekat Pakatan Harapan pun saya tak pergi, buang masa saya. Jadi kalau nak tengok dekat mana kerusi-kerusi yang UMNO Barisan Nasional akan tersungkur, tengok dekat mana truk ni pergi, yang itu insyaAllah. Kerana kami dah semak, kerusi-kerusi ini insyaAllah akan jatuh ke Pakatan Harapan. Akhir sekali, sini ada pejabat, dekat sini juga kita ada sukarelawan, dekat sini tiap-tiap minggu kita ada aktiviti kempen untuk menangkan Pakatan Harapan. Kita ada latihan untuk jadi ejen mengundi dekat sini juga. Kita ada latihan telefon pengundi atas pagar. Tiap-tiap minggu kita buat dekat sini juga. Dekat sini juga kita latih sukarelawan untuk ketuk pintu cari pengundi atas pagar yang kita yakin akan menangkan kita. Jadi kalau tak kira parti mana buat apa, asalkan tak sokong Najib dengan Rosmah, saya jemput tiap-tiap minggu datang sini. Boleh tanya Likang, boleh tanya Alif, mereka jaga ini pejabat. Kita akan latih rakyat Malaysia untuk tukar kerajaan supaya kita boleh bina semula negara. Boleh? Boleh, insyaAllah. Jadi saya datang lagi 6 hari bulan Ogos, saya datang sekali lagi. Tapi kali ini saya masuk ke dalam Felda. Saya akan pergi ke Felda Trolak untuk kita yakinkan lebih ramai pengundi Felda untuk tolak UMNO Barisan Nasional. Jadi terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat bayar GST. Tak lama dah, 5-6 bulan je lagi. Lepas ni tak ada GST. Bayarlah GST cukup-cukup. InsyaAllah kita akan tukar kerajaan lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! Tanjung Malim akan membuat satu hari raya
lupa. Mana-mana kami pergi, akhir tu kami akan ambil gambar ramai-ramai dengan 3 mesej tadi. Kita nak mansuh GST, kita nak lebih gaji, kurang pekerja asing dan juga lebih pekerja. Jadi kalau saya jemput semua untuk datang, kita edarkan plakat ni ramai-ramai, boleh ambil untuk kita tunjuk kepada Rosmah. Dia ada belian, kita ada yang ini. Boleh naik ke atas, ke atas. Ke sana. Yelah tengah cari tangga ni, ikut sana. Okay.